Selamat Hari Raya. Kita dah nak pergi ke Batam. Saja jalan-jalan time Hari Raya nak cari kuih lapis. Semua nak dengan bapak dia. Semua nak dengan bapak dia. Kita nak naik ferry. Nak beli tiket. Buat atas troli. Batam nak cari kuih lapis. My favorite kuih lapis. Okay. Ni pop Indomie di dalam ferry. Enak. Atau 11? Enggak ingat lah. Bulan 11 ya? 11. Kemudian belok kiri. Okey, jom. Makan dekat sini. Tengok kedai dia estetik. Makanan Sunda. Tu. Makan di pondok. Makan di pondok. Dia dekat je dengan terminal Batam Center. Dekat dengan Masjid Biru tu. Nampak tak ada Masjid Biru? Tu. Rujak tahu apa tu? Cucuk jagung. Ya, ayam goreng. Makan makanan Sunda, ada gurame, jus jeruk lain, air jeruk lain ni jus jeruk, fresh orange, air limau, ayam bakar, jeruk, apa tu sambal. Ni kita ambil package yang 4 orang makan punya. Kita makan dekat bawah, warung bambu. Dekat dalam buluh gitu. Hotel Wood Villa. Tu ada welcome drink. Tapi tak sempat nak minum. Tu. Okay, let's go. Sini. Bilik kita kat depan je. Wow. Dia tengok fish. Bilik kita dekat dengan receptionist. Jom. Tu. Kita tidur atas floating chalet. Nice. Ingatkan jauh. Alhamdulillah dekat. Sleeping on the floating chalet. Bawah ada ikan. Ada ikan. Alhamdulillah. Cantik biliknya. Tu. Ada dining room. Katil queen. Paling best ada private pool. Dia setiap unit ada private pool. Okay, sembahyang maghrib dululah. Room tour. Ni dia punya bilik air. Jauh juga daripada kolam ni. Mau belecak. Dia pada pendapat saya lah, kena bilik air ke apa ke kena dekat dengan swimming pool. Walaupun private pool. Masalah private pool ni dekat dengan katil. Nanti kan budak-budak jalan daripada sini ke bilik air. Basah. Ni should be dekat situ. Senang. Masuk je pintu. Teruslah. No! Nak solat? Nak solat mami. Nak solat mami. Nak solat mami. Nak solat mami. Ini dia nih, masih ada kan? Jadi malam lah saya antar tamu saya. Malam lah pas hari Seninnya dia baru balik hotel. Ya, 15,000.
main sepuasnya. Tu ada gratis lagi. Makasih. Nah, tak boleh lagi bawa balik nanti. Main sepuasnya. Harga RM15,000, lebih kurang berapa ringgit duit kita? RM3. RM4 lebih. Tu. Ada banyak. Sana pun ada. Kita ke sini lagi. Salam marhaban ya Ramadan. Kita ni datang waktu Syawal, hari raya. Ada baki cuti. So, jalan-jalan ke sini. View dia sangat best Kita ada makan bungkus je sebab anak-anak main kat depan. Ini bukan tentang sejarah saja. RM12,000, Itu tempat permainan anak-anak. Ya Allah. Ada tempat mancing di satu tempat ni. Sini tempat gosok. Tak. Lego. Function lah kalau buat bisnes ni dekat Johor. Tempat mancing. Main ketuk-ketuk ni pun ada Good night. Ada yang enjoy movie. Penting esok kita swimming. Night.